Assalamualaikum dan salam madani. Saya Unaisa binti Muhammad Azim, wartawan cilik dari Sepalu TV. Hari ini saya amat bertuah kerana dapat menyertai satu majlis yang sangat bermakna dan penuh emosi. Majlis Lambaian Kasih Junjungan Budi bagi meraikan jasa dan pengorbanan insan yang sangat dihormati, iaitu Puan Zurawati binti Awang. Cikgu Zurawati bukan sahaja dikenali sebagai seorang guru yang berdedikasi, malah beliau juga seorang insan yang tegas, penyayang dan sangat prihatin terhadap anak-anak muridnya. Banyak kenangan manis yang telah dilakar bersama warga sekolah ini. Dan pastinya segala jasa beliau akan terus dikenang dalam lipatan sejarah sekolah ini. Bersama saya pada hari ini, Cikgu Zurawati binti Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Naisa. Boleh Cikgu kongsikan kepada kami berapa tahun Cikgu berkhidmat di SK Padang Lumat? Terima kasih, Naisa. Cikgu berkhidmat di Sekolah Padang Lumat ni bermula pada 1 bulan 6 1996 sehingga 9 bulan 6 2025, iaitu sepanjang 29 tahun. Boleh Cikgu kongsikan satu kenangan paling manis sepanjang perkhidmatan Cikgu di sekolah ini? Sepanjang ingatan cikgu banyak kenangan manis di sekolah ni. Tapi yang paling cikgu tak boleh lupa ialah pada tahun 2010, masa tu ada UPSR, mata pelajaran Bahasa Melayu mendapat 100% kelulusan pada tahun itu. Akhir sekali, apakah nasihat Cikgu kepada murid-murid agar terus berjaya dalam pelajaran dan kehidupan? Nasihat cikgu ialah kita kena ada kesungguhan dalam apa saja yang kita lakukan. Kesungguhan dalam pelajaran, kesungguhan apa-apa sajalah bidang yang kita ceburi, kita mesti buat bersungguh-sungguh. Yang kedua, sentiasa berdoa, solat, jangan tinggal dan ABC. Pegang ABC tu. Dan sentiasa ingat pada Allah. Terima kasih Cikgu. Selamat berkhidmat di sekolah baru. Terima kasih. Harum kasturi mewangi taman, mekar berseri bunga melati. Puan pergi tinggalkan pesan, akan kami kenang setiap budi. Terima kasih Cikgu Zurawati atas segala jasa, ilmu dan kasih sayang yang dicurahkan selama ini. Walaupun Cikgu akan meninggalkan sekolah ini, tetapi kenangan dan budi Cikgu akan tetap mekar dalam hati ingatan kami. Kami doakan agar Cikgu Zurawati sentiasa sihat, bahagia dan diberkati dalam apa jua yang Cikgu lakukan selepas ini. Terima kasih Cikgu atas segalanya. Sekian saja laporan saya. Saya Unaisa binti Muhammad Azim, wartawan cilik melaporkan untuk Sepalu TV.